Majlis Persaraan Cikgu Sairani Saidul berlangsung penuh meriah dan unik apabila beliau diraikan dengan tema ala pengantin baru di Sekolah Kebangsaan Mukah. Lebih istimewa, kejutan tersebut diatur oleh Penitia Pendidikan Islam dan Penitia Pendidikan Inggeris Sekolah berkenaan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan dedikasi beliau yang telah mencurah bakti selama lebih 30 tahun dalam dunia pendidikan. Majlis penuh emosi dan kemeriahan itu menyaksikan Cikgu Sairani dan suaminya Ustaz Ahmad Zakir Saleh diiring masuk ke dewan seperti pasangan pengantin, lengkap dengan hiasan pelamin sekaligus mencetuskan suasana ceria dan tawa dalam kalangan warga sekolah. Sepanjang lebih 3 dekad berkhidmat, Cikgu Sairani dikenali sebagai guru yang berdedikasi, mesra pelajar dan sentiasa memberi inspirasi kepada rakan sekerja serta anak didiknya. Majlis turut dihadiri oleh Guru Besar Burhanuddin Kadiri, guru-guru, kaki tangan sekolah, pelajar serta wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru yang sama-sama memberikan penghargaan terakhir kepada figura tersayang itu. Ini bukanlah satu pengakhiran tetapi permulaan kepada fasa baru dalam kehidupan. Segala ilmu yang cikgu curahkan, nasihat yang diberikan serta budi yang ditabur akan terus hidup dalam diri kami semua. Semoga cikgu sentiasa diberi kesihatan yang baik, ketenangan jiwa dan kebahagiaan dalam setiap langkah selepas ini. Selamat bersara cikgu. Terima kasih atas segalanya.